Tapi kesakitan dia tak habis setakat tu je. Beberapa hari kemudian, walaupun pihak hospital dah bagi bermacam-macam rawatan untuk memulihkan dia kan, kesakitan yang dihadapi oleh Louis semakin kritikal, which is kulit tangan dan lengan dia dah mula Assalamualaikum guys, welcome back to Syamim Story. Okay guys, korang tahu tak sebenarnya selepas Amerika dah jatuhkan bom dekat Hiroshima dan Nagasaki dulu, dalam masa yang sama sebenarnya diorang dah ada plan lain tau, yang di mana kalaulah bom nuklear tu dah dijatuhkan pun tapi Jepun still juga tak nak menyerah kalah waktu tu, diorang dah rancang yang di mana diorang akan lancarkan satu lagi bom nuklear untuk buatkan Jepun menyerah kalah terus. Senang cerita, kalaulah bom ni dijatuhkan memang lenyap teruslah seluruh Jepun tu. Tapi nasib baiklah selepas bom Hiroshima dan Nagasaki tu dah dijatuhkan, Jepun terus menyerah kalah kan. Maka terbatal lah plan orang pada waktu tu untuk jatuhkan bom ketiga tu. So nak dijadikan cerita, apabila bom tu tak berjaya dilancarkan, bom tu tadi dah dibawa balik semula ke makmal Los Alamos untuk diuji kaji balik guys. Actually kalau korang nak tahu, makmal Los Alamos tu terletak dekat Mexico tau, yang di mana dia dibina semasa projek Manhattan dalam Perang Dunia Kedua, yang di mana juga ianya menjadi pusat penyelidikan utama untuk membangunkan bom atom pertama dunia lah. So straight to the point je, kisah yang Syamil nak kongsikan kali ni dia sebenarnya berkait rapat juga dengan bom ketiga yang Amerika nak lancarkan dulu, yang di mana selepas bom tu dibawa balik ke makmal tu kan, pada tahun 1945 dan 1946, disebabkan bom tu juga ia dah membuatkan 2 orang saintis mati selepas diorang membuat kesilapan kecil dalam eksperimen yang diorang buat dekat bom tu. Tapi diorang mati bukan sebab letupan ke apa, semuanya disebabkan radiasi daripada core nuklear tu sendiri. Dan disebabkan bola platinum tu terlalu bahaya, diorang gelarkan core tu sebagai diamond core lah. Rasa macam dah panjang sangat intro ni kan, korang pun masih blur-blur lagi, betul tak? So macam biasa, sebelum korang teruskan video ni, sudilah kiranya korang menekan butang like terlebih dahulu, dan jangan lupa korang tekan sekali butang subscribe yang ada dekat bawah tu sebagai tanda sokongan korang dekat channel Syamil Story. Okay, so apa lagi, let's jump into the story. Okay guys, sebelum Syamil cerita latar belakang dan kisah bagaimana 2 saintis ni dulu boleh mati disebabkan diamond core tu kan, Syamil akan terangkan sedikit dululah dekat korang apa itu diamond core. Tapi Syamil disclaimer dulu awal-awal tau dekat sini, Syamil ni bukanlah ahli sains yang pakar dalam bab-bab ni semua. Jadi apa yang Syamil terangkan ni semua memang betul-betul daripada research yang Syamil cari sendiri dekat internet lah. Okay, untuk pengetahuan korang, diamond core ni adalah sebiji logam berbentuk sfera yang cuma sebesar bola baseball je, ataupun dengan ukuran tepat dia berdiameter sekitar 8.9 cm dan berat dia pula dalam lingkungan 6.2 kg. Okey, bahan utama yang digunakan untuk menghasilkan diamond core ni pula adalah campuran plutonium 239 tau guys. Which is plutonium ni adalah sejenis logam radioaktif yang sangat penting yang digunakan untuk menghasilkan bom nuklear. Tapi untuk pengetahuan korang juga, diamond core ni bukanlah bom yang dah disiapkan dan tersedia untuk diletupkan macam bom-bom yang lain tau. Bukan, dia just teras sahaja macam umpama jantung untuk sesebuah bom nuklear tu lah. So kalau dia tak aktifkan neutron ataupun mengganggu neutron yang ada pada teras plutonium tu, teras tu sama sekali takkan jadi bahaya dekat orang ramai guys. Dia just sama je macam bola besi yang biasa. Jadi berkaitan dengan cerita pasal 2 orang saintis tadi kan, 2 orang saintis ni cuba untuk menguji tahap super kritikal yang ada pada bola besi tu, yang di mana diorang letakkan pemantul neutron ataupun neutron reflektor untuk ganggu neutron yang ada pada teras plutonium tu. Sebab diorang nak uji sekuat mana neutron tu boleh mengganggu teras plutonium tu sebelum dia boleh menghasilkan kesan radiasi yang kuat. Kalau korang nak mudah faham, sebiji diamond core tu diorang akan letakkan neutron reflektor dekat sekeliling permukaan teras, tak kisahlah sama ada blok ke ataupun besi bentuk sfera ke, dan neutron yang terhasil dari teras plutonium tu akan terpantul balik ke teras tersebut sehingga menyebabkan neutron semakin banyak, dan daripada situlah akan terhasilnya radiasi yang kuat guys. Kalau korang tak nampak atau tak dapat nak bayangkan lagi, tak apa, sekejap lagi Syamil akan explain lagi untuk bagi korang betul-betul faham apa sebenarnya eksperimen yang 2 orang saintis ni nak buat. So kalau explanation Syamil ni ada silap sikit ke apa, Syamil minta maaf lah. Tapi itulah yang Syamil faham bagaimana diamond core ni berfungsi guys.
Sebelum kita teruskan lebih dalam lagi pasal kisah ni, jom kita tengok dulu sedikit latar belakang tentang dua orang saintis yang bernama Harry Daghlian dan juga Louis Slotin ni. So kita mula dengan Harry Daghlian dululah. Harry ni adalah seorang anak muda berumur 24 tahun yang berasal dari New England, Amerika Syarikat. Waktu Harry ni membesar kan, masa dekat sekolah pun dia memang sangat dikenali sebagai seorang yang sangat genius di mata kawan-kawan dia. Senang cerita, dia punya kecerdikan dia tu up sikit lah daripada kawan-kawan yang sebaya dengan dia. Dia punya rekod tu setiap kali exam mesti dia akan full mark punya lah. Jadi disebabkan kecerdikan dia tu, Harry ni berjaya sambung pelajaran dia ke universiti dalam bidang fizik guys. Tapi macam biasalah, dekat universiti pun dia perform gila-gila juga, sehingga kan dia ni berjaya graduate dengan keputusan yang sangat cemerlang. So disebabkan umur pun masih muda pada waktu tu, plus otak dia tu pun memang dah power gila lah orang cakap kan. Sampai kan even Harry ni belum sempat menghabiskan PhD dia lagi, Harry ni dah dapat diserap masuk ke dalam Project Y dekat Makmal Los Alamos. Untuk beritahu korang, Project Y ni adalah projek rahsia, yang di mana projek itu adalah projek reka bentuk membangunkan bom atom pertama dunia. Dan kalau korang kenal J. Robert Oppenheimer, dia ni pun terlibat sama jugalah dalam projek Y ni. Jadi Harry ni bukan calang-calang punya orang lah. Okey, untuk kepribadian Harry pula, Harry ni juga dikenali sebagai seorang yang pendiam, serius, rajin dan sangat committed dengan setiap kerja yang dia buat. Senang cerita, dia ni tak cakap banyak, tapi kerja yang dia buat tu memang sentiasa mendatangkan hasil yang baik lah. Tip-top lah orang cakap. So kita tengok pula sedikit latar belakang tentang Louis Slotin. Louis Slotin ni adalah seorang saintis Kanada yang berumur 30-an dan dia juga adalah seorang yang pakar dalam bidang biokimia guys. Nak dijadikan cerita, pada tahun 1944 Louis Slotin ni berpindah ke Makmal Los Alamos, dan waktu tu juga dia terus menjadi orang penting dalam projek Y yang tengah berjalan pada waktu tu. Mana tanya, masuk je dekat dalam Makmal Los Alamos tu, dia terus jadi orang yang urus dan pasang komponen-komponen bom nuklear Amerika guys pada waktu tu. Dan dari situlah mulanya orang gelarkan dia sebagai Chief Armor, ataupun dalam bahasa Melayu dia adalah ketua perisai lah. Selain tu, Louis Slotin ni juga dikenali sebagai seorang yang berani tau guys. Ada satu kisah tu yang menampakkan keberanian dia tu memang luar biasa lah kan. Louis ni pernah membaiki alat reaktor nuklear bawah air yang masih beroperasi tanpa pakai alat pengukur radiasi pun. Senang cerita, Louis Slotin ni kalau bertindak, dia memang bertindak berani mati lah. That's why lah dengan kepribadian dia yang macam tu, membuatkan kawan-kawan dia lain pun memang respect gila lah dekat dia. Walau bagaimanapun, walaupun kedua-dua orang ni mempunyai peranan yang berbeza kan, tapi kedua-dua orang ni tak tahu yang mereka ni akan menerima nasib yang sangat malang selepas menggaji apa yang dia panggil Diamond Core. Pada 21 Ogos 1945, hari itu adalah hari yang di mana Harry Daghlian ingin melakukan eksperimen yang dipanggil sebagai supercritical tau. Dia nak tengok sejauh mana bacaan tahap radiasi yang paling tertinggi yang dia boleh dapat baca sebelum teras plutonium tu boleh meletup. Korang faham tak? Senang cerita, dengan uji kaji ni dia nak tengok lah tahap bahaya Diamond Core ni boleh pergi sampai mana sebelum dia mengeluarkan radiasi. So dalam eksperimen ni, Harry dah menggunakan blok besi yang dipanggil sebagai blok tungsten carbide tau, di mana ia menjadi neutron reflector untuk memantulkan semula neutron ke teras plutonium. Macam Syamil cakap tadi, teras plutonium ni kan akan aktif disebabkan jumlah neutron yang banyak kan. Semakin banyak blok yang disusun sekeliling teras plutonium tu, maka makin banyaklah neutron yang dipantulkan balik ke teras plutonium tersebut. Dan dalam masa yang sama, bacaan pun akan meningkat lah. And then bila dah set up, dah ready apa semua, dia pun susun lah satu persatu neutron reflector dekat sekeliling teras plutonium tu. Bila dia letak satu blok, meter neutron tu dah mula menunjukkan bacaan tau. Kemudian dia letak satu lagi, dia letak lagi. Semakin banyak susunan blok reflektor tu, maka semakin tinggilah bacaan nak menuju ke tahap supercritical tu. And then bila dah berjaya susun beberapa blok yang ada dekat situ, Harry perasan yang sebenarnya dia dah nak letak hampir ke semua blok dekat sekeliling Diamond Core tu tau. Kiranya blok yang dia akan letak selepas ni adalah blok yang terakhir lah. Tapi kan, time Harry nak letak blok yang terakhir pada waktu tu, alat pengesan neutron yang ada dekat situ dah memberikan amaran bahawasanya jika dia menambah satu lagi blok dekat sekeliling teras plutonium tu, bacaan radiasi neutron tu akan bertukar terus ke tahap kritikal. Jadi untuk nak mengelakkan sampai ke bacaan macam tu, Harry pun cubalah nak jauhkan sikit blok yang terakhir tu tadi. Sebab kalau dia letak juga blok yang terakhir tu, confirm dia terkena radiasi lah. Dan yang malangnya, waktu dia cuba nak alihkan blok terakhir tu, dengan secara tiba-tiba je blok yang terakhir tu terjatuh guys, betul-betul tepat dekat atas teras plutonium tu. Time tu juga serta-merta berlakunya prompt critical tau. Gelombang neutron terus jadi berganda guys. Dan time tu boleh nampak juga sinaran tinggi
tinggi dilepaskan dalam split a second je. Dan waktu ni Harry memang menggelabah lah. So apa yang dia boleh buat, dia cuba jauhkan ke semua blok-blok tadi menggunakan tangan dia untuk mengurangkan radiasi. Kalau ikutkan dengan mata kasar, time tu memang tak ada apa-apa kesan dekat tangan dia, sebab dia alihkan blok tu pun menggunakan tangan dia kan. Tapi semua tu dah terlambat guys. Dia sebenarnya dah pun terdedah dengan radiasi neutron yang sangat tinggi. And then selepas dah berjaya turunkan ke semua blok reflektor tadi, dengan secara serta-merta dia terasa macam ada yang tak kena time tu juga. Dia mula rasa tekak dia terasa pahit, dia muntah, dia loya. Dan dia sendiri memang sedar yang radiasi tadi mungkin akan efek dekat badan dia. Dan beberapa minit kemudian, bila tim medik apa semua sampai, Harry pun dah dibawa terus ke hospital Los Alamos untuk diberikan rawatan selanjutnya. Untuk mengetahui korang, kesan radiasi yang terkena dekat Harry ni dianggarkan sejumlah 510 rem, yang di mana ia sebenarnya dah melepasi tahap yang boleh menyebabkan kematian tau guys. Sebab nilai maut radiasi ni biasanya dianggarkan 300 hingga 400 rem je. So dengan bacaan 510 rem tu, boleh kata dia memang tak dapat nak diselamatkan lagi lah. And then selepas beberapa hari Harry dirawat dekat hospital, keadaan dia nampak semakin memburuk, yang di mana dia selalu muntah-muntah, keletihan yang teramat, dan tangan dia dah mula menunjukkan luka yang besar kesan akibat dari radiasi yang dia terkena sebelum ni. Bukan tu je, hari demi hari keadaan Harry semakin teruk sehinggakan dia jatuh koma guys. Dan 25 hari kemudian, pada 15 September 1945, dalam usia Harry 24 tahun waktu tu, akhirnya Harry meninggal dunia disebabkan keracunan sinar, dan dia juga menjadi mangsa pertama kematian akibat eksperimen nuklear makmal. Pada 21 Mei 1946, setelah hampir setahun selepas tragedi Harry Daghlian berlalu kan, Louis Rothstein ni antara orang yang terkesan tau dengan kematian Harry Daghlian. Sebabnya dia tengok sendiri dengan mata kepala dia bahawa macam mana si Harry itu terseksa akibat radiasi yang meracuni Harry sebelum kematian dia. Waktu Harry tu sakit, dia memang ada dengan Harry lah. Dia tengok Harry tu muntah-muntah. Apa yang dia tengok keadaan Harry tu memang sangat teruk lah ketika tu. Tapi walau bagaimanapun, walaupun agak sedikit terkesan dengan apa yang dah jadi dekat Harry sebelum ni, Louis ni nekat juga, yang mana dia nak lakukan eksperimen yang sama macam Harry buat dulu. Cumanya kali ni dia nak buat dengan metod yang berbeza lah. Sebab sebelum ni eksperimen Harry ni boleh dianggap gagal tau guys. Apa yang Louis nak untuk eksperimen kali ni, dia harap sangat dia mampu untuk dapatkan bacaan supercritical dari teras plutonium tu. Kiranya dia nak selesaikan kerja-kerja Harry yang masih belum settle tu lah. So pada 21 Mei tu, Louis bersama 7 orang rakan yang lain dah bawa teras plutonium yang sama dengan Harry gunakan dulu masuk ke dalam makmal untuk sedia diuji kaji. Untuk pengetahuan korang, eksperimen Louis kali ni jauh berbeza tau dengan apa yang Harry gunakan dulu, yang di mana kali ni dia menggunakan 2 reflektor berbentuk separuh sfera dan screwdriver untuk mengelakkan 2 mangkuk tadi berlaga guys. Satu mangkuk di bahagian bawah dan satu lagi di bahagian atas lah. Dan untuk mengawal jarak kedua-dua mangkuk tu pula, Louis akan menggunakan screwdriver guys untuk dijadikan pemisah di antara kedua-dua mangkuk tu. So sedikit demi sedikit Louis pun cubalah menurunkan mangkuk di bahagian atas menggunakan screwdriver dia. Dalam masa yang sama, sambil dia turun dengan mangkuk tu, dia monitor jugalah tahap bacaan radiasi. Apa yang terjadi dekat sini, semakin Louis merapatkan 2 mangkuk sfera tadi, jumlah neutron yang dihasilkan daripada pantulan reflektor tadi semakin banyak, sehingga menyebabkan bacaan semakin lama semakin meningkat. Tapi waktu tu Louis ni belum dapat lagi bacaan ke tahap supercritical tau. So dia adjust lagi screwdriver sedikit demi sedikit. Tapi yang malangnya, sebelum sampai ke bacaan supercritical yang macam Louis nak tu, dengan secara tiba-tiba je screwdriver yang memisahkan kedua-dua mangkuk reflektor tadi secara tak sengaja boleh tergelincir pula. Jadi kedua-dua mangkuk reflektor tu memang tertutup rapat terus lah. Mampus Louis kali ni guys. Dalam waktu sesaat je ada bunyi klik macam tu, dan kilauan biru ataupun blue flare terus memenuhi bilik uji kaji tu. Waktu tu semua orang yang ada dekat situ termasuk Louis dah terdedah dengan sinaran radiasi yang sangat ganas guys. Tapi sebaik kejadian tu berlaku, dengan reaction yang kononnya masih dalam keadaan terkawal kan, Louis ni terus angkat cepat-cepat mangkuk reflektor yang tertutup rapat tadi menggunakan tangan dia untuk menghentikan radiasi terus berlaku waktu tu. Tapi serius, waktu tu boleh kata semua orang yang ada dekat dalam bilik tu dapat menyaksikan sinaran radiasi yang dihasilkan daripada teras plutonium tu tau. Tapi korang tahu tak, efek radiasi yang Louis kena ni berlaku secara serta-merta guys. Waktu tu juga dia terasa sangat sakit dekat semua bahagian badan dia, sampai kan sambil dia berlari keluar daripada bilik tu, dia terpaksa menepuk dada dia menggunakan tangan kiri dia, which is waktu tu dia dah mula merasakan kesakitan yang agak kuat lah. Untuk mengetahui korang, Louis baru saja terdedah dengan dos neutron dan gamma luar biasa lebih 20 kali ganda dari kadar maut biasa. Senang cerita memang game over jugalah untuk
dia. So lepas ambulan dah datang untuk bagi bantuan, Louis bersama 7 rakan-rakan dia yang lain pun dah dibawa ke hospital untuk dapatkan rawatan lah. Tapi sepanjang perjalanan Louis ke hospital kan, memang Louis dah menunjukkan tindak balasan yang negatif lah. Dia muntah-muntah, tangan kiri dia dah mula rasa kebas. Tapi selepas je Louis dia sampai ke hospital, surprisingly keadaan dia boleh nampak stabil tau lepas dia dah dapatkan sedikit rawatan daripada pihak hospital. Dan selang beberapa jam selepas dia nampak stabil tu, nasib Louis mula berubah, yang mana tangan kiri Louis mula bengkak dan tangan dia berubah menjadi warna kebiru-biruan serta merta guys. Apa yang dihadapi waktu tu memang kesakitan yang amat teruk lah. Tapi kesakitan dia tak habis setakat tu je. Beberapa hari kemudian, walaupun pihak hospital dah bagi bermacam-macam rawatan untuk memulihkan dia kan, kesakitan yang dihadapi oleh Louis semakin kritikal, which is kulit tangan dan lengan dia dah mula menunjukkan kesan melepuh besar seolah-olah macam terkena api. Dan disebabkan tu juga, doktor terus klasifikasikan kecederaan Louis tu sunburn 3 dimensi guys. Bukan setakat tu je, dia mengalami muntah berterusan, menggigil, dan yang paling tragis sekali, doktor sahkan yang organ dalaman Louis dah rosak terus akibat radiasi. Gila lah, memang dahsyat lah apa yang dilalui oleh Louis kali ni. Apa yang dikena waktu tu sebenarnya lebih teruk tau daripada radiasi yang Harry kena sebelum ni. So selepas 9 hari bertarung dengan kesan radiasi tersebut, pada 30 Mei 1946, Louis dah menghembuskan nafas terakhir dia dekat hospital di hadapan mak bapak dia. Okay guys, kalau korang tengok sendiri, eksperimen yang diorang buat ni macam kelakar pun ada, betul tak? Korang tengok lah, yang pertama blok terjatuh atas teras, dan yang kedua pula screwdriver tergelincir pula. Memang gila lah diorang ni. Diorang buat teras plutonium tu macam barang mainan tau. Tapi yang pastinya kedua-dua kejadian ni terjadi atas kecuaian sendirilah. Sebenarnya dalam kejadian yang kedua ni, bukan Louis Slotin sahaja terkesan dengan radiasi tu tau. Macam Syamil cakap sebelum ni, dalam eksperimen ni kan ada 7 orang yang terlibat, betul tak? Disebabkan 7 orang ni duduk dengan jarak yang agak jauh sedikit daripada Louis. Walaupun diorang terkena radiasi juga time tu, tapi radiasi yang diorang alami tu jauh lebih rendah daripada apa yang Louis kena. Tapi walaupun radiasi yang diorang kena tu rendah kan, itu pun macam-macam penyakit diorang dapat daripada efek radiasi tu. Antaranya kerosakan saraf mata, ada yang kena kanser dan macam-macam lagi. So disebabkan kematian 2 orang saintis dekat Los Alamos ni, that's why lah orang ramai menggelarkan teras plutonium tu sebagai demon core ataupun teras syaitan lah. Okay guys, setelah apa yang terjadi dekat 2 saintis sebelum ni, pelaksanaan ketat mula diperkenalkan, di mana eksperimen kritikal macam apa yang dibuat oleh Harry dan Louis sebelum ni tidak lagi boleh dilakukan ataupun disentuh secara manual. Which mean diorang dah siapkan macam-macam SOP lah sebelum nak lakukan sesuatu eksperimen tu. Pada tahun 1946, Makmal Los Alamos membangunkan mesin kawalan jauh lengkap dengan kamera CCTV khas untuk membolehkan saintis-saintis semua melakukan eksperimen dari jarak jauh je. Punyalah nak jaga keselamatan semua orang dalam melakukan uji kajian seterusnya tu. Selepas ni, saintis yang nak buat eksperimen ni semua wajib berdiri 400 meter dari bahan radioaktif yang diorang nak buat uji kaji tu. Kalau ikutkan 400 meter tu memang jauh lah, tapi nak buat macam mana? SOP yang ketat tu juga sebenarnya dalam masa yang sama dapat menyelamatkan saintis-saintis semua daripada bahaya lah. Bukan tu je, sejak insiden Demon Core ni juga, protokol keselamatan antarabangsa mula memperkenalkan syarat baru dengan menetapkan apa sahaja eksperimen kritikal, benda tu mestilah menggunakan robot ataupun peralatan kawalan jauh je. Senang cerita, hands on nuklear macam Harry dan Louis ni buat sebelum ni diharamkan terus lah. Untuk pengetahuan korang juga, perubahan SOP bukan sahaja berlaku dekat Los Alamos je tau. Disebabkan berita kematian saintis nuklear ni tersebar ke seluruh dunia, isu keselamatan dan kebajikan saintis mula menjadi topik yang paling hangat dibincangkan sampai kan pada tahun 1957, Agensi Tenaga Atom Antarabangsa ataupun IAEA dah pun diwujudkan semata-mata untuk memantau dan memperketatkan lagi protokol ujian nuklear dekat seluruh dunia. So selepas ni mana-mana ujian nuklear akan dipantau lah. Tapi korang tertanya-tanya tak, selepas kejadian 2 saintis ni, apa yang jadi dekat Demon Core tu? Adakah uji kaji Demon Core ni akan dibuat semula? Untuk pengetahuan korang, selepas 2 insiden maut tu, core tersebut tidak lagi digunakan dalam sebarang eksperimen manusia. Dia disimpan dalam keadaan beku supaya radiasi Demon Core tu menurun secara perlahan-lahan. Dan selepas beberapa tahun, mereka dah aktifkan teras tersebut dan mencairkan semula logam plutonium tu ke bentuk yang lain pula. So fizikal teras plutonium tu tak jadi bentuk bola lagi lah. Tapi kan selang beberapa tahun yang lain pula, logam plutonium dari Demon Core tu digunakan balik tau dalam ujian bom nuklear Crossroad yang dijalankan dekat Bikini Atoll. Macam Syamil bagi tahu tadi, ujian sebelum ni Demon Core ni tak meletup, betul tak? Tapi untuk ujian bom nuklear Crossroad ni, masa Demon Core ni diletupkan dalam air dengan kedalaman 27 meter macam tu, kesan letupan tu
tu dah membuatkan air naik ke permukaan tu seolah-olah menjadi sebatang tiang dengan ketinggian 1.5 km. Waktu tu seluruh kawasan Bikini Atoll tu tercemar teruk dengan radiasi dan tak ada seorang saintis ataupun kru kapal pun yang berani masuk ke dalam air. Yelah, kalau dah air tercemar disebabkan radiasi macam tu, siapa yang berani masuk, betul lah. So guys, macam mana story kali ni? Sebenarnya untuk Syamim fahamkan tentang nuklear dan sebagainya ni adalah satu cabaran jugalah buat Syamim. Tapi lagi sekali Syamim remind, Syamim ni bukanlah orang yang pakar dalam hal ni tau. Apa yang Syamim terangkan ni pun semuanya hasil daripada research yang Syamim buat sendiri. Misal kata kalau ada yang silap ke apa dalam video ni, korang boleh komen je lah dekat bawah tu. Jadi pengajaran yang kita boleh ambil daripada kisah Harry dengan Louis ni, dalam apa sekalipun pekerjaan yang kita lakukan, janganlah terlalu mengambil mudah dalam melakukan kerja, especially eksperimen yang bahaya macam ni. Walaupun kita fikir kita dah cukup pakar dalam sesuatu hal tu, jangan kita overconfident sudah. Kalau terlalu overconfident, jadi macam dua orang saintis je lah. Dah terang-terang diorang tahu yang radiasi daripada nuklear ni sangat berbahaya untuk tubuh badan manusia, tapi diorang still juga buat kajian tu tanpa ada SOP keselamatan yang ketat pun. Okay guys, setakat tu je lah video untuk kali ni. Macam biasa, kalau korang ada idea ataupun cerita-cerita yang best untuk korang kongsikan dekat Syamim, korang boleh tinggalkan je komen dekat bawah. Okay, berjumpa lagi di video yang akan datang. Terima kasih. Assalamualaikum. Bye bye.